Assalamualaikum traders. This is Apik Trader. Jap, tengok mic on ke tak? Okay, mic on. Okay, sorry. So, thank you so much kerana masih lagi sudi singgah di channel trading nombor 1 Malaysia dan dunia. So, minggu lepas tak ada video. Aku ada buat satu shoot lah. Shoot macam buat filem pula kan. Last week aku ada cuba nak buat video. Tapi bila aku buat, aku rasa macam video tu macam tak kena. So that's why aku tak post lah video tu kan. So that's why last week aku decide untuk tak apalah, kita rehat lah, kita tak post apa-apa. So minggu ni baru nak post. So minggu ni aku dapat idea untuk share dengan korang semua macam mana aku trade dekat US. Okay. So since awal bulan Mac bulan lepas, aku dah start menggembara. Aku dah start aku punya journey as a US stock trader. Okay. So memang aku dah start trade US stock. Dan at the same time, selepas sebulan aku trade US stock, aku pun decide satu benda lagi, which is aku memang takkan trade bursa dah. Okay, sebab aku benci bursa. Okay, tak adalah, bukan sebab aku benci apa-apa pun. Sebab aku just fikir, bila aku tengok keadaan market bursa dan keadaan market US stock, aku memang nampak US stock ni lebih volatility dan lebih banyak peluang. So sekarang modal aku tak adalah besar mana guys. Modal aku kecil je. So kalau aku split modal aku sikit dekat US stock, sedikit lagi dekat bursa, dia macam orang cakap apa, macam aku tak maximiskan peluang yang aku ada lah. So that's why aku decide aku untuk stop trade bursa. Mungkin tak tahulah bila aku akan kembali balik ke bursa, tapi aku stop trade bursa dan aku akan terus fokus. Aku akan make sure aku fokus aku dekat US stock saja. So aku letak semua modal aku kat US stock dan here we go. So aku akan fokus US stock saja since bulan aku ambil keputusan untuk stop trade bursa bulan ni lah, bulan April ni. So start bulan ni memang aku akan fully invest my time untuk fokus untuk trade bursa, untuk trade US stock saja. Okay. So bila aku datang ke US stock, aku punya approach terhadap market berubah sedikit. Sebab for the past 7 to 8 months masa aku trade bursa, aku tukar aku punya style daripada breakout trading ke pullback trading. Okay. But bila aku masuk balik ke US stock, aku dapati macam dekat US stock ni aku macam tak hati sangat nak trade pullback. Aku cuba sebab aku dah ambil few trades dekat US stock dan macam tak jadi sangat. Bukan tak jadi, dia macam aku rasa lain berbanding dengan bursa Malaysia. So that's why aku decide untuk kembali balik untuk trade breakout. Dan aku kembali balik untuk trade pattern yang aku pernah trade kat bursa, dan aku cuba apply dekat US stock. Okay. Dan actually pattern ni sebenarnya semua orang tahu. I mean, it's a very simple kriteria. Cumanya ialah trader ni bila dia dah tahu satu pattern tu, dia dah faham satu pattern tu, dia dah trade, bila untung dia okey lah kan. Tapi bila dia start rugi, dia mulalah nak tukar-tukar strategi. Itulah masalah trader kan. So aku dah decide memang pattern ni lah yang aku akan trade sampai bila-bila, insyaAllah. Dan kalau aku nak ubah pun, mungkin aku takkan ubah konsep asal lah. Maksudnya konsep asal ataupun basic kriteria yang aku nak tu akan still ada. Cumanya maybe time aku nak execute, minor details masa aku execute tu mungkin berubah sedikit lah. Okay. Tapi this is yang aku akan trade lah untuk for the next sampai tak tahu sampai bila-bila kot kan. Okay. So hari ni aku nak share kat korang semua. Mana dah tahu bila aku share kat korang semua ni, mungkin ada few trader yang tengok, mungkin diorang dapat idea untuk memperkasakan lagi diorang punya style of trade kan, cara diorang entry trade. So untuk aku punya pattern ni, setup ni sangat simple. Aku akan fokus hanya 4 basic things yang aku akan tengok. Okay. Dan aku akan share kat korang semua hari ni. So yang pertama, apa yang aku nak tengok adalah counter tersebut mestilah ada momentum. So guys, momentum. Aku swing trader. Okay. Momentum sangat penting untuk aku. Kalau counter tu tak ada momentum, for sure aku takkan trade dengan counter tu.
So untuk aku determine momentum counter tersebut cantik ke tak cantik, aku akan refer kepada percentage kenaikan counter tersebut. So nampak tak counter dia naik kan, daripada atas ni sampai ke bawah ni dia naik pump. So aku nak make sure kenaikan daripada bawah sampai atas ni dia melebihi 30%. Okay, 30% within within 3 months. Okay, so actually konsep momentum ni sebenarnya aku faham daripada bila mana aku study Kuala Magi punya style. Okay, memang Kuala Magi pun cakap momentum, tapi Kuala Magi dia cakap macam ni saja, tapi dia tak cerita di sebalik momentum ni. Okay, now bila aku fikir balik, momentum ni memang satu je lah sebab dia. Sebab apa kita nak momentum ni? Sebab kita nak make sure momentum yang terjadi dekat atas ni adalah yang momentum yang dibuat oleh smart money. Simple as that. Sebab apa? Satu konsep kita dah faham, kenaikan harga tidak boleh terjadi melalui retail trader. Hanya smart money saja yang boleh push harga daripada atas ke bawah macam ni. So itu adalah reason kenapa kita nak cari counter the momentum. Sebab apa? Kita nak bersama dengan smart money. Okay, so itu adalah kriteria yang pertama. Untuk kriteria yang kedua, kita nak make sure counter tu buat pullback. Okay, selalunya counter bila mana sebelum dia nak buat kenaikan lagi, dia pasti akan buat pullback. Dia sama ada, dia ada dua pullback yang kita kena perhatikan. Sama ada pullback itu adalah shallow pullback, shallow. Adakah sama ada counter tu membuat shallow pullback ataupun deep pullback. So selalunya kalau deep pullback, dia akan buat satu base yang orang cakap apa, a very clear base lah. Tapi ada je counter yang membuat shallow pullback. Maksudnya dia pullback dia sekejap je, lepas tu dia naik balik. So that is a common orang cakap apa, common pattern yang setiap counter akan buat sebelum dia teruskan kenaikan lagi. So pullback ni confirm kena ada. Dan kalau style Kuala Magi, dia ada bagi tahu pullback tu mesti lebih 2 minggu. Tapi kalau macam aku tak kisah sangat 2 minggu ke 3 hari ke, sebab ada je counter yang 3 hari 4 hari je pullback tu dia naik lagi. Selagi mana dia ada pullback towards 10 ke 20 MA, aku cun je, okay je untuk trade. Okay, tapi kalau Kuala Magi dia cakap dia nak tunggu 2 minggu kan. Okay, untuk korang semua, aku orang cakap apa, student Kuala Magi lah. Bukanlah aku belajar face to face dengan dia. Maksudnya aku baca dia punya blog, so aku tahulah cara dia trade kan. Dan aku cuba tiru dia, tapi aku tak adalah tiru spesifik sangat. Okay, so this is kalau Kuala Magi dia akan tunggu base tu create 2 minggu kan, 2 minggu ataupun lebih lah, sampai 6 bulan kan. Tapi kalau aku tak, aku kalau dia buat pullback kurang 2 minggu pun, tapi kalau aku tengok pullback dia cantik menuju ke arah 10 ke ataupun 20 MA, aku akan still ambil trade tu. Okay, itu kriteria yang kedua. Dan kriteria yang ketiga, kita nak make sure bila counter tu membuat pullback ke arah 10 ataupun 20 MA, kita nak make sure 10 ke 20 MA tu dia sama ada dia mendata macam ni ataupun dia mencucuk ke langit lah. Okay, kita tak nak 10 ataupun 20 MA dia menurun macam tu. Kita tak nak. Kita nak make sure dia dah naik, lepas tu dia mendata sikit, lepas tu dia naik balik. Kita tak nak dia menurun macam ni. Kita tak nak dia terlampau deep sangat dia punya penurunan tu. Okay, itu satu benda yang korang kena teliti lah. Dan again, Kuala Magi memang dia cakap selalu, kalau kita tengok dia punya vlog dan kita tengok dia punya stream, memang dia sangat-sangat mempertekankan terhadap 10 ke 20 MA ni, terhadap kepentingan 10 dan 20 MA ni. Dan dia cakap dia satu stream tu dia cakap you are not better than 10 ataupun 20 MA. Maksud dia kat sini adalah kalau kita tak follow 10 ke 20 MA ni, maksudnya kita ni boleh cakap bodoh lah. Sedang cerita macam tu lah dia punya maksudnya. Okay, kita tak sepandai 10 dengan 20 MA. Kita kena follow 10 dengan 20 MA ni. Okay, so ingat benda ni. Kriteria ketiga, kita nak make sure 10 ataupun 20 MA dia cucuk langit lah, ataupun tak menurun lah. Kira macam ni lah, mendata ataupun cucuk langit. Okay, so ini kriteria ketiga. Dan kriteria keempat yang aku cari adalah
aku nak, selepas dia buat benda 3 kriteria ni, kriteria keempat ni sangat penting untuk aku timing aku punya entry, which is aku nak tengok counter ni membuat 2 ataupun lebih narrow disk candle, ataupun senang cerita aku nak tengok counter ni membuat IB formation lah. So bila kita buat IB ataupun dalam bahasa panjangnya inside bar candle. Inside bar candle ni adalah nak cerita inside bar candle ni dah jadi panjang pula, tapi korang boleh check out aku punya YouTube video. Aku ada cerita apa itu inside bar candle. Aku nak tengok inside bar candle terbentuk atas 10 ataupun 20 EMA, dan selalunya dia terjadi atas 10 EMA lah. Aku nak tengok inside bar candle terbentuk, dan aku akan entry bila mana price ataupun candle break that IB. Itu aku punya timing, aku punya entry. Simple as that. Okay, kalau korang tak tahu apa itu narrow disk candle, korang boleh senang cerita IB lah, inside bar candle. Tapi kalau apa yang aku faham, narrow disk candle ni adalah candle yang tak gerak lebih 3% dan tak jatuh lebih negatif 3%. Okay, simple as that. Okay, ini aku cerita kat korang ni adalah entry kriteria lah. Okay, kalau aku nak cerita macam mana aku handle position tu, itu lain cerita lah. Tapi kat sini, sebelum korang entry, this is a kriteria yang aku nak cari lah sebelum aku entry. So bagi aku, this is a very simple kriteria, dan korang tak perlu nak fikir panjang pun. Okay, very orang cakap apa, 3S simple, apa dia punya term, simple stupid apa dah, simple and stupid lah, simple and stupid lah cara aku trade ni. Okay, so now aku akan tunjukkan real life punya example. So okay, aku tergagap pula. Aku akan tunjukkan korang semua trade yang aku ambil minggu lepas, dan aku dah close pun trade ni. Dan trade ini aku rugi lah. Okay, so again, satu benda yang korang kena faham, tak semua trade yang kita ambil akan berakhir dengan keuntungan. Pasti ada yang akan rugi. So kita kena embrace that losses lah, that loss. Okay, so trade ni aku ambil, aku rugi, tapi apa yang aku nak tunjuk adalah aku follow semua kriteria yang aku nak lah. Okay, yang pertama nampak kat sini, dia buat counter ni daripada bawah ni dia naik sebanyak 52%, which is lebih daripada 30%. So kat sini confirm ada smart money lah. Okay, aku confirm ada smart money. Dan yang kedua, dia pull back ke arah 10 ke 20 EMA. Okay, dan kita nampak dia punya EMA, nampak dia tak jatuh. Okay, dan at the same time dia pun tak mencucuk ke langit sangat. Tapi kat sini kita boleh consider is a very good EMA lah. Dia okay lah, consider okay lah. Okay, itu kriteria ketiga ada. Dan kriteria keempat aku nampak tak kat sini, inilah aku panggil narrow disk candle, which is candle yang tak gerak lebih daripada 3% dan tak jatuh lebih daripada negatif 3. So dekat sini juga, dalam kotak biru ni korang boleh nampak dia membuat IB formation. Dan aku entry bila mana counter ni ada satu candle, nampak aku entry kat candle ni, dia break this IB formation. So aku entry kat 3871. Okay, simple as that. Okay, cumanya trade ni tak jadi. Sebab apa? Sebab dia jatuh lah, sebab tu tak jadi. So aku entry, 3 hari aku hold, dia hit aku punya hard stop. Tapi again, walaupun rugi, first thing yang aku tanya kat diri aku, adakah aku follow semua rules yang aku tetapkan? Yes, aku follow aku punya rules. So aku tak perlu nak rasa bersedih, tak perlu nak rasa orang cakap apa, gemuruh. Okay, aku just chill, dan aku just move on untuk dekat next trade. Okay, ini trade yang tak jadi. Sorry aku batuk sikit hari ni. Now aku tunjukkan korang trade yang jadilah, which is counter Trivago, which is counter ni aku dah bagi tahu ataupun dah share kat korang semua aku punya post analysis. Nampak counter Trivago sama, kenaikan sebanyak 84%. Okay, very good momentum. Dia membuat pullback. Okay, dekat sini aku tak entry lah, sebab kat sini narrow disk candle dia tak nampak. Nampak? Ni semua candle-candle yang lebih pada 3%. Tapi dekat sini nampak, ni dah start dah. Dia buat kenaikan yang kurang daripada 3% dan tidak dia tak naik
candle ni tak naik lebih daripada 3% dan tidak kurang negatif 3. So aku entry bila mana dia break up from this range kotak biru, aku entry kat sini dan alhamdulillah dia burst. Okay, dia burst. So ini antara trade yang jadilah, satu trade yang jadi. Okay, now aku nak tunjuk ke korang semua real life untuk yang ni aku tak prepare apa-apa. Cumanya aku nak tunjuk yang pattern ni selalu berlaku. Dan sekarang ni apa yang aku buat adalah aku filter counter yang lebih pada 1%. Ni filter aku. Volume lebih 500k dan price lebih pada $1. Dan aku sort based on 6 month performance. Okay. Dan kita akan go through dalam satu persatu. Tapi tak adalah sampai 2000 counter kita akan go through. Kita akan go through few of them. Dan kita tengok sama ada pattern ni terjadi ke tak dekat counter-counter lain. Okay. Okay, toy. Nampak tak counter toy? Counter toy ni kalau kita pasang kat sini kita nampak dia punya sini nampak tak momentum dia? Dia naik 100%. Tapi again, yang ni mungkin aku tak akan ambil lah sebab dia punya ni terlampau penny, $1 kan. So macam dia punya risiko terlampau tinggi. So that's why counter ni aku tak akan ambil lah. Tapi kat sini kita nampak lah pattern dia. Dia buat momentum, nampak dia buat pullback kat sini. Dekat sini pun bila counter penny ni kita susah nak spot dia punya narrow disk candle. Sebab apa? Walaupun kat sini nampak candle kecil-kecil, tapi dia punya pergerakan nampak 7%, negatif 6, negatif 16%. Nampak ni kecil ni 16% ni gerak ni. So susah sikit kalau kita nak trade counter penny. Pattern ni counter penny mungkin kita takkan sentuh lah. Okay, now kita pergi ke counter lain. Okay, nampak ni, nampak tak kat sini? Nampak tak kat sini? Yang ni simple trade. Momentum pap dia menuju ke 10 ke 20 EMA. Nampak tak narrow disk candle kat sini? Aku lupa nak beritahu korang satu benda yang kita kena aku lupa nak mention satu benda. Bila kita tengok narrow disk candle ni, walaupun candle kecil, kita kena make sure volume pun dry. Allah, sorry, aku lupa nak tekankan kat situ. Jap, aku pergi balik kat CLH ni tadi. Okay, sorry guys, aku lupa tu. Dan volume mengering kurang daripada average. Volume ni penting volume ni penting. Okay, kurang daripada average. So contoh macam counter siapa? RGTI tadi ke Microvast. Contoh counter Microvast ni, nampak tak volume dia mengering kan? Macam ni kita nak tengok volume dia mengering macam ni. So aku sekarang ni guna custom indicator, TF plot volume custom indicator. Korang boleh check out. It's a free indicator, which is this one. Pocket pivot, TA plot volume pocket pivot. Korang boleh guna volume dia. So kalau TA plot pocket pivot ni, bila dia pull back, kalau ada dot-dot ni, maksudnya di counter ni memang mengering lah. Dia punya volume. So nampak kat sini counter ni membuat kenaikan sebanyak 600%. Okay, actually ni pun ni counter penny, tapi nampak ada setengah counter penny. Nampak dia menuju kat sini semua narrow disk candle ni. Ada counter penny dia tak gerak banyak sangat lah. Tapi yang tadi yang aku tunjuk tadi, dia sampai 16% lah. Yang itu kita elakkan. Tapi yang ni kita mesti boleh trade. Nampak? Ni narrow disk candle dia. Negatif 4 kan. Dia sepatutnya negatif 3 lagi cantik lah. So kita boleh entry bila mana dia break out this range. Nampak? Lepas tu dia burst lah. Okay, simple je guys. Simple, sumpah simple. Okay, ni kita tutup balik dia punya exit bar. Okay, kita tengok bagi Okay, Microvast. Yang ni mungkin tak clear sangat sebab kat sini dia punya EMA mendata kan. So kita mungkin tak akan ambil. Tapi nampak tak, ini satu benda yang aku nak share korang semua. Nampak dia naik. Ni momentum dia. Walaupun nampak shallow pullback dia, nampak 3 hari je. 3 hari ni kalau dia narrow disk candle, kita boleh ambil. Tapi yang ni mungkin aku tak akan ambil lah sebab dia tak cantik sangat cara dia pullback kan. Okay, kita boleh tengok lagi. Banyak contoh guys, ada banyak contoh yang aku ni. Ini antara salah satu contoh yang aku miss. Yang aku miss.
Yang ni antara pullback cantik lah. Nampak? Momentum, initial demand 48%. Lepas tu price pullback. Okay, kita buat replay jap. Price membuat pullback menuju ke arah 10 EMA. Dan selepas itu, nampak tak dia punya volume makin mengurang. Dan kita boleh nampak ada 3 narrow disk candle. 1, 2, 3. Dan kita boleh entry bila mana counter ni break this range. Nampak? Boom, meletup. Dan dia pun meletup dengan jauhnya. Ni recent Yang ni recent. Okay, jangan tanya aku kenapa aku tak entry counter ni for the last April ni. Okay, kat sini masa ni aku distract sikit dengan aku punya live. So that's why aku tak entry counter ni. Sebab counter ni syariah sebab aku ada tanda kat sini. Sebab hari tu okay, tak ada apa. So memang syariah. So memang, tapi korang nampak lah apa yang aku cuba sampaikan. Yang ni pun consider okay juga. Momentum naik 600%. Pullback ke arah 20 EMA. 20 EMA dia still mencucuk ke langit. Still okay. Ni nampak satu. Yang ni susah sikit. Sebab apa di counter penny. Nampak? Yang ni walaupun nampak candle kecil, tapi negatif 16 tau. Tapi kat sini kita nampak ada 2 candle kecil. Tapi ini pun dia naik 5%. So kat sini susah sikit lah kita nak entry. Sebab dia punya pergerakan walaupun kecil, tapi candle dia kecil tapi pergerakan besar kan. Tapi kat sini kita boleh nampak lah pattern dia. Sekali dia breakout, pun meletup. Okay, kita banyak guys. Aku boleh tunjuk banyak contoh guys, serius. Benda ni selalu berlaku. Dan satu benda yang kita mungkin agak mencabar sikit as a Muslim trader, kadang-kadang setup tu jadi tapi dia tak syariah kan. So kita tak boleh ambil lah. Itu kita punya challenge sikit lah. Tapi tak apalah guys. Yang penting ada rezeki ada. Dapat lah. Nampak ni lah. Nampak tak ni guys? Naik 300%. Pullback. Nampak tak? Narrow disk candle ni. Oh ni comel. Tapi again yang ni penny counter. So dia punya narrow disk candle dia walaupun kecil tapi dia punya pergerakan besar. So ni korang kena tanya diri korang lah. Okay ke tak nak entry? Kalau aku mungkin aku elakkan lah. Elakkan. Tapi actually kalau korang manage korang punya position sizing, risk management, boleh je nak entry, tak ada hal pun. Okay, Steam. Steam mungkin dekat area sini. Nampak momentum 100%. Nampak kat sini, area sini narrow disk candle dia. Lepas tu dia break up, naik lagi. So ni baru aku tunjuk view guys. Nampak tak macam mana pergerakan dia? Simple kan? Simple kan? Kat sini nampak? Simple kan? Tapi macam aku cakap lah. Yang ni antara, tapi yang ni dia variation. Okay, dia sebenarnya guys, setup macam ni. Korang boleh pilih sama ada nak guna 10 EMA ke, 20 EMA ke, 50 EMA. Yang ni dia punya pergerakan menuju ke 50 EMA. Okay. Tapi yang ni mungkin orang cakap apa, ni variation yang lain sikit lah. So maybe tak sesuai lah untuk contoh kali ni. Okay, tak apa, ni kita biarkan. Tapi yang aku nak tunjuk sekarang ni adalah benda ni memang berlaku lah. Nampak ni lah. Burst 1000% dia jatuh. Nampak tak dia menuju pullback ke arah 20 EMA? Nampak tak ni? 1, 2, 3, 4 hari. 4 hari dia buat narrow disk candle. Dia breakout. Kita boleh cash lagi 80% move. Yang ni tak pending sangat. Yang ni $7. Okay lah. Okay, tapi tak tahu lah ni syariah ke tak. Okay. So aku rasa itu je kot aku punya sharing. Kalau nak go through sampai 2000 counter, sampai esok lah kita punya trade kan. Sampai trade pula. Sampai esok lah kita punya video. Tapi aku harap korang faham lah apa yang aku cuba sampaikan. Ni lah, very very clear. Momentum. Price menuju ke 10 EMA. 1, 2, 3, 4 hari narrow disk candle. Yang ni dia punya inside bar. Kita boleh henti kat sini. Kena boom 54%. Simple. Okay, simple. So guys, itu saja aku punya sharing. Cukup tu, tak larat nak cakap banyak. Aku dah batuk. So ingat benda ni, 4 step ni. Okay. Tapi again, yang ni just nak make sure kita trade
based on apa yang kita betul-betul nak lah, bukan sebarang yang kita trade. Okay, kita tak nak trade sebarangan. So bila korang dah faham benda ni, next step yang korang kena buat adalah manage korang punya position sizing, korang punya risk management. Benda tu sebenarnya lagi penting lah daripada benda ni. Benda ni dia susah part nak execute tu. Sebab apa? Bila kita dah scan banyak counter, kadang-kadang sebab kita dah belajar banyak benda kan. Kita dah belajar breakout, belajar pullback, belajar MACD, belajar RSI. Semua benda kita nak masukkan. Dan kadang-kadang kita nak FOMO kan. Kita nak cuba try benda lain. Tapi kalau korang fokus, yang penting sana korang fokus satu sistem dan cuba execute sistem tu sampai bila-bila. Tu je lah. Dan korang kena faham, cara kita entry ni tidak akan buatkan kita profitable. Dia ada banyak lagi. Selain daripada ni, kita kena belajar risk management, position sizing, dan paling benda aku rasa yang paling key untuk buat profit gila-gila dan minimize kita punya kerugian gila-gila adalah progressive exposure. Itu lagi penting. Okay, so ini part ni adalah part macam mana kita nak entry, kita punya pattern kan. So guys, aku pun datang suara. Thank you so much pada siapa yang sampai habis tengok video kali ni. So jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.